macam tak sangka 15 orang untuk talent batch 3 kali ni. Serius weh, kali ni batch paling ramai Alif Irfan pernah ambil. Itulah benda yang aku terfikir mula-mula tau. Tapi rupa-rupanya gang, ada plot twist. Ada plot twist weh. So, kita dapat tahu rupa-rupanya gang yang 15 orang yang masuk tadi tu, diorang cuma dapat invitation untuk buat konten selama 2 hari. Tapi okay weh, serius. Sebab apa? Aku rasa dah 7 hari Alif Irfan dia tak post apa-apa konten. Jadi aku rasa macam 7 hari tu, hari-hari malam aku agak sendu juga rasanya. Sebab apa? Yelah, kalau macam sebelum ni, aku balik kerja, at least malam-malam tu aku boleh lah tengok konten Alif Irfan. Tapi kali ni gang, seminggu, aku rasa macam sendu sikit. Macam tak ada apa-apa yang aku nak tengok malam tu. Tapi okey lah, sebab dia buat reunion balik dengan AI team sementara yang sebelum ni. So aku rasa untuk 2 hari ni mesti ada macam-macam konten yang diorang buat tau. So aku rasa at least macam kita punya hari-hari malam tu adalah juga sedikit hiburan. Tapi kan aku baru tahu rupa-rupanya untuk tahun ni ada 3 batch je rupanya yang Alif Irfan nak ambil untuk sementara tau. Maksudnya batch 1, batch 2 dengan batch 3. Tapi batch 3 rasanya diorang tak umumkan lagi kan. So maksudnya untuk kali ni tak seramai macam tahun lepas lah. Sebab tahun lepas kan untuk AI talent sementara ada 5 batch. So kali ni hanya ada 3 batch. So maksudnya kalau ada 3 batch kali ni, kalau Alif Irfan nak ambil, aku rasa lah akan ada ramai talent-talent batch kali ni yang Alif Irfan akan ambil sebagai permanent. Siapa tahu kan. Entah semua talent baru sementara kali ni dapat. Mana tahu rezeki diorang kan. Kalau dapat lah, so okey lah, kita boleh tengok balik Mas Kodok, kita boleh tengok Melur, boleh tengok balik Daus, Hazan, Budak Viral, Najla. Tapi aku rasa aku nak sangat-sangat tengok ni lah, siapa ni, entahlah, aku rasa macam aku nak sangat-sangat tengok Mas Kodok, Hazan dengan Budak Viral. Budak Viral ni, entahlah, aku rasa dia ada aura yang aku rasa best lah, aku nak tengok konten dia. Jadi korang, apa pendapat korang? Cuba korang komen.